Nak yang kuih tau teng ke nak nasi lemak legend? Chinese bukan nasi lemak. Nasi ayam legend. Tak ada togi, tak jadi tong lah. Macam tu Dia lah. jadi tong. Tong. Panas. Sedap. Lulus. Lulus. Kita rasa dulu. Banjir dia tak. Sedap. Sedapnya kesah sangat. Sedapnya. Kuih tiaw teng tu yang sup ke yang goreng, Cik? Dia kalau teng tu dia Chinese style, sup. Dia sup style lah. Okey. Yang inilah. Okey, satu, Cik. Buat order untuk makan, Cik. Teng tu maksud dia apa, Cik? Dia teng tu Cina punya. Cina. Style Chinese punya. Okey. Kita kalau Melayu kuih tiaw sup saja. Kuih tiaw sup. Cik ada kuih tiaw goreng tak? Kuih tiaw yang goreng-goreng tak ada, hari ni dia gitu. Oh, tapi ada lah. Okey, saya try yang sup lah, Cik. Nampak menarik ni. Lama dah berniaga, Cik? Saya kerja kat sini baru je. Oh, ya ke? Pakcik kerja lah. Ingat Cik Toki. Jangan. Oh, bukan. Kuli-kuli je, maju kan. Oi, nampak dia pun. Oh, nice. Saya tahu je tak? Yang bubur dah baru nak habis. Alah, tak nak toge pula. Toge lah sedap. Cik tu bawa ayam cari. Tak jadi teng lah kan? Kalau tak ada togi, tak jadi teng lah. Macam tu Dia lah. jadi tong. Tong. Banyak rencana-rencana dia letak. Oh, nice. Oh, itu apa tu? Chili oil? Bukan. Apa tu? Gali-gali. Garlic. Oh, macam-macam tak. Betul, special. Betul lah dia kata Chinese style. Chinese style kan dia ada Ini, gali. okey, semangkuk berapa, Cik? RM5. RM5 je. Oh, ada sos dia. Yes. Dah dapat. Dapat. Okey, jom kita makan.